Hai semua, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak menjahit baju kemeja. Jom. Okay, ini adalah baju kemeja, pola baju kemeja. Dan kita akan buka pola ni. Kita akan buka dan kita akan gunting. Okay. Ini ialah saiz M. Pola ni saiz M. M dada 42. So dalam pola ni dia akan ada baju ni, baju depan, baju belakang, tangan, papan bahu, collar stand, collar, apa lagi, cuff, pocket, okey, dan juga tangan pendek. Optional lah guna tangan pendek ataupun tangan panjang. So kita buka pola ni dan kita akan gunting. Kita akan potong pola ni. Okey, untuk pola ni adalah real size. Saiz yang sebenar. Okey, yang ni bahagian depan saya nak cek dulu. Cek ukuran dia untuk ni. Okey, yang ni ialah bahagian tengah baju yang ada butang ni adalah tempat butang, ni adalah bahagian tengah baju. So saya ukur dada dia. Satu 42. Okay. So dada dia ialah 42, which is betul. So saya akan potong. Okay, untuk bahagian bawah baju ni adalah ada dua option. Satu nak buat curve, lagi satu nak buat lurus sahaja. Okay. So yang ni up to you, nak buat yang mana satu. Okay, saya akan buat yang curve ni. Dalam jahitan saya akan buat yang curve. Okay. And then yang tepi ni, ni adalah untuk garisan butang. Yang ni lah garisan hujung baju yang kita akan lipat ke dalam nanti. Yang ni adalah lebihan kain yang kita perlukan. Okay. Yang garisan pertama, yang ni adalah untuk kita akan potong dekat sini untuk bahagian baju yang kita akan jahit butang. Okay. Bahagian baju yang kita jahit butang biasanya adalah sebelah kanan. So kita akan potong kat bahagian ni, bahagian kain dia. Okay, yang kedua ni adalah bahagian yang untuk lubang butang. Biasanya sebelah kiri baju. Sebab biasanya untuk butang tu lipatan dia kecil sikit kan, berbanding kalau yang ni bahagian lubang butang biasanya dia besar sikit. Okay, and then yang hujung ni, kalau kita nak buat butang sorok, lubang butang sorok yang kat bahagian dalam baju, jadi akan potong dekat sini. Okay. So saya akan potong. Saya akan guna yang curve ni. Okay, ni ada blanket untuk apa? Belahan dekat tangan tu, kita gunakan kain. Kita perlukan untuk blanket tangan. Okay. Ni ialah bahagian belakang.
Ni tangan panjang. Okay, ni blanket ni bergantung kepada macam mana kamu nak buat lah. Kalau saya buat guna ni. Saya akan buat acuan macam ni dan saya akan bentukkan kain tu ikut acuan ni. Okay, ni adalah fabric untuk apa? Tangan punya belahan tu. Disebut apa? Blanket ke? Okey, ini pengeras tangan untuk kaf tangan. Yang ni untuk fabric punya kaf tangan. Yang ni tangan pendek. Maksudnya kalau nak buat tangan pendek, gunakan pola tangan pendek. Kalau nak guna yang tangan panjang, guna pola tangan panjang. Okey, ini adalah untuk pengeras collar stand. Ini untuk collar. Okay, collar. Ini fabric untuk collar. Ini fabric untuk collar stand. Okay, yang ni acuan untuk poket dada. Okay, acuan ni biasanya apa? Dekat cardboard keras, guna cardboard keras untuk acuan. Okay, ni adalah poket. Fabric untuk poket. Okay, yang ni adalah papan bahu. Okey, so dah siap pola kita semua dah siap, dah potong. Okay. Ni semua kita punya pola yang kita dah siap potong. Okey, lepas ni kita akan potong kain pula.